kurang-kurangnya 90 juta, saya cakap PAS terima duit daripada UMNO itu saja. Ini saya dedah dengan nama-nama sekali tau. Okey Man, ramai ni yang tengok ni, Man nak betulkan balik tak kenyataan yang 90 juta tu? Ya, saya tadi ingat maaf, saya ada minta maaf. Saya pun ialah sekali lagi lah, saya kan kepada pemimpin PAS dan penyokong PAS kan, saya minta maaf lah yang 90 juta tu lambung kan. Sebab saya sebenarnya, kenapa saya boleh jadi macam tu? Sebab saya masa tu, saya marah dengan penyokong PN. Sebab bila saya kata yang Muhyiddin perlu letak jawatan bagi orang muda, semua orang PAS naik maki saya apa semua kan. Itu yang saya kecil hati, sumpah saya cakap kan. Dan apabila saya start serang PAS kan, saya mula-mula tak ada pun niat nak orang bayar ke apa kan. Tiba-tiba apabila saya serang kan, saya rasa PMO tengok ke kan. Jadi dia orang kontak saya kan, suruh kan, saya cakap lah kan, kalau dari kerajaan dia kena bayar, dan dia orang dia orang bersetuju untuk bayar lah. Itu je lah kan. Jadi saya minta maaf kan. Saya minta maaf. Sebenarnya masa mula-mula saya yakin sebenarnya yang ada ni lah, ada bukti kan. Dia orang suruh saya cakap hasil siasatan polis tau. Dia orang suruh cakap macam tu kan. Bukannya ada cop polis ke apa, dia orang hantar saya A4, email saya A4 tu kan. Tarikh ni kan. Bukannya polis, bukannya betul-betul polis punya cop ke, ada OSA ke apa ke. Dia orang cakap ada, kalau dia orang cakap ada OSA apa semua, benda tu penipu semua, tak ada kan. Jadi itulah, saya minta maaf lah kan. Benda dah jadi kan, saya minta maaf je lah yang saya mampu setakat ni. Kalau kan lepas ni, saya kalau untuk tebuskan dosa, saya akan sokong PAS lah. Sokong PAS kan. Bukan sokong PAS macam mana, saya akan bersihkan balik, saya akan cerita balik.